Soalan seterusnya, apakah hukum membogelkan seseorang dalam penyiasatan dibolehkan? Jawabnya boleh jika perlu saja. Contoh dalam bab memang menyusu, ada saksi, ada burhan, ada alamat, dia ini menyembunyikan benda yang berbahaya. Kalau saja nak suruh orang bogel, haram, tak boleh. Sama macam doktor boleh tak tengok kemaluan orang? Tak boleh. Orang kata boleh, salah. Bila boleh? Ketika perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Mari kita simak bersama-sama ceramah dari Ustadz Azhar Idrus. Semoga nantinya apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jom kita play bersama secara seksama, tidak membuang masa. Jom kita lihat bersama-sama. Let's go. Perlu saja. Tok Muding ni kerja potong Angry Bird. Faham lagi? Boleh tak Tok Muding mari sejik saya lok kain Tok Cio, saya lok kain JKK? Bapa mu saya lok kain aku? Aku Tok Muding halal tengok, haram. Dia tak mau sunat, haram tengok. Yang kata Tok Muding boleh tengok kemaluan masa budak-budak nak sunat je. Masa budak-budak pergi sekolah boleh tak tengok? Tak boleh, haram. Okey, ad-darurah tubihul mahzurah. Benda yang darurah saja baru boleh yang haram. Okey? Jadi ada boleh memang orang ini ada gambar dia ambil barang tapi dia tak mengaku. Gambar dia CCTV. Jual dadah tapi dia tak mengaku. Maka boleh disiasat sampai membuka pakaian. Okey? Kalau sekadar syok saja tak boleh. Mengaibkan orang tak boleh. Faham lagi? Lepas tu dia ada hak darurah dipanggil. Fa man ya'turra. Dalam Quran kata, fa man ya'turra, barang siapa masuk pada situasi tidak ada lagi pilihan yang baik, keadaan sekarang sudah kritikal, fala isma alaih, tidak berdosa makan yang haram. Soalan seterusnya, apakah hukum meracung rumput sampai ke tanah perkuburan? Hukumnya harus dan haram. Apa yang harus? Yang menjadi semak belukar menyebabkan orang tak boleh datang ziarah. Yang haram ialah dia dibuang atau dimatikan atau dipotong atau dicabut pokok-pokok kecil yang ditanam oleh waris si mati di atas kubur waris mereka, tak dikacau. Faham? Dia kena faham kubur dengan tanah kubur lain. Ni tanah kubur 1 ekar, kubur baru ada 3 sini. Ni kubur, hak kosong ni bukan kubur, tanah perkuburan. Hak sini haram kita lakah, ada mayat dalam. Sini mencongek mutu pun boleh, kerana tanah kubur, orang tak ada lagi. Jadi ulama kata kalau kita nak potong, nak buang, nak racung, buang rumput di sini untuk memudahkan orang ziarah. Hak atas kubur ni jangan. Faham lagi? Tapi kalau tumbuh sesuatu pokok di atas kubur, pokok itu mengganggu orang lain, duri dan sebagainya, menyebabkan kena mata orang lalu dan sebagainya, boleh potong. Okey, kerana kaedah ad-dararu yuzalu, kalau ada kemudaratan hendaklah kita buang mudarat tadi. Soalan seterusnya, apakah garis panduan pelupusan Abu Bakar sisa Quran ayat-ayat suci? Dengar baik-baik. Kalau kita bakar Quran, hukumnya harus bila? Jika Quran itu sudah tak boleh digunakan. Jangan Quran molek bakar, dilarang syarak. Tak boleh guna dah, pecah dah, acur dah. Tak kira orang tak jaga jadi teruk ngata gaul. Kita nak pelihara dia, kita bakar, boleh. Abu guna sunat tanam, bukan wajib tanam. Bila sudah jadi abu, hilang khat, hilang tulisan, hilang hukum mushaf. Okey, sunat tanam abu. Sunat kita tanam abu kerana memuliakan dia. Lepas tu ulama tambah lagi pula, sunat afdal kita bakar tempat orang tidak lalu. Kemudian afdal kita tanam pada tempat yang tidak dilalui orang, kerana memuliakan Quran itu mulia di sisi Allah. Okey, bukan wajib. Kalau dah hilang tulisan, tak wajib dah tanam. Faham? Cuma jangan bakar separuh tinggal. Ada separuh lagi tulisan yang tidak, yang masih ada, mu pergi tinggal. Ni pijak orang apa semua, mu berdosa. Okey, soalan seterusnya, apakah hukum derma organ?
Organ ni maksudnya organ dalam tubuh badan manusia lah. Bukan organ hok main kat gereja tu. Tu alat muzik, faham? Baik. Derma organ makna anggota badan manusia ada dua. Satu qablal maut, sebelum mati. Yang kedua ba'dal maut, lepas mati. Ada pun yang sebelum mati dulu. Kalau sebelum mati, hukumnya harus dengan bersyarat. Harus dengan bersyarat. Apa syaratnya? Hendaklah organ itu tidak memudaratkan penderma bila didermakan. Jadi kalau dia derma mati, haram derma. Contoh, jantung. Jantung tak ada mati. Dia derma kat orang, matilah dia. Haram, dosa besar. Apa yang boleh dia derma? Yang bila dia keluarkan tidak memudaratkan penderma. Contoh, buah pinggang yang sihat, katanya tabik, kita boleh pakai sebelah saja. Sebelah lagi boleh derma ke bini kita sakit buah pinggang. Jadi dia beri sebelah ke bini, dia mudarat tak? Tak ada apa-apa. Sebelah boleh memproses, membersihkan lagi air kecilmu. Faham lagi? Hukumnya harus. Lagi apa? Kita derma darah tidak memudaratkan kita. Kerana bukan derma semua. Hukumnya harus. Bila harus? Ketika perlu. Kita derma mata jadi buta, tak boleh lagi sejid, tak boleh ngaji. Haram. Tak boleh. Itu yang sebelum mati. Ada pun selepas mati, ulama terbagi dua. Pendapat yang pertama membolehkan derma. Kerana apa? Kerana sudah tidak berguna kepada si mati organ tersebut, dan juga kerana darurah, keperluan yang sangat perlu untuk orang yang sakit. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang saya cenderung kepada golongan kedua ini, haram derma. Kerana bila sudah mati jadi milik Allah. Inna lillah, kita semua milik Allah. Wajib kena hormat mayat, sehingga Nabi kata mematahkan tulang mayat seperti mematahkan tulangnya ketika hidup. Lepas tu dalam bab mayat kena bergaluh. Tak boleh mandi ngasok, tak boleh kapang kasar-kasar, tak boleh usung kuat-kuat, takut sakit dia. Apatah lagi belah, ambil batu, ambil ni, ambil dan sebagainya. Betul tak? Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah hukum sembahyang menggerakkan jari tangan secara berterusan? Dia gerak, dia duduk, jari tangan masa tahiyat lah kot. Masa tahiyat, beza Imam Syafi'i dengan murid dia Imam Hanbali. Imam Syafi'i sunat gerakkan masa asyhadu an la ilaha illallah. Duduk tahiyat, at-tahiyyah duduk diam, tak gerak lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Bila gerak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak gerak dah, tadi saja. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Faham? Situ mazhab Syafi'i. Okey? Faham? Murid dia Imam Hanbali berfatwa lain, pandangannya lain. Pandangan Imam Hanbali, setiap kali sebut nama Allah, buat gerak. Habis nama Allah, turun balik. Sebut nama Allah, buat gerak. Lepas tu turun balik. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nampak? Ada Allah, akak. Faham lagi? Dah pusing tu? Pusing tak ada. Tu arak je. Dia gigit gigi Mekah, dia semayang belah orang arak. Orang arak pusing. Dia pun tengok. Pusing kalau kita tahu. Aku tahu macam pusing kalau kita tahu. Faham? Nampak? Dia balik duduk kalau berang. Faham lagi? Padahal kawan ni akan tahu Kak Ali panasan kau. Soalan seterusnya. Kita tanah saya dalam pinjaman bank, apakah hukumnya saya jual tanah saya pada orang? Contohnya jual tanah tersebut pada abang saya. Kedua-dua kami tahu tanah tersebut masih ada pinjaman dan kami setuju untuk jual beli. Boleh. Kalau kita beli barang secara hutang, kita boleh niaga dah. Bulan depan dia mari kutip hutang. Faham lagi? Dia sama macam orang jual plastik, kedai-kedai, beledi-beledi, bank mari atur. Berapa? 800 setengah ambil barang bulan ni. Bila bayar? Bulan depan bayar. Jadi dia berhutang, boleh tak pergi jual esok? Boleh lah. Okey? Caranya mesti kena tahu benda itu masih berhutang
dan kena ada barang yang betul sebagaimana yang dipersetujui dalam belian. Soalan seterusnya, lepas ambil wuduk rasa sokmo nak ketuk, tapi saya tahan lah. Apakah hukumnya setiap kali ambil wuduk sokmo gitu? Jawabnya, sunat tahan kentut kalau rasa sedikit nak kentut. Tapi kalau rasa sangat-sangat nak kentut, sunat kita kentut dan ambil wuduk semula. Faham lagi? Gitu juga kalau semayang, tengah semayang berasa nak ketuk, sunat kita teruskan solat. Tapi kalau ketik-ketik sampai biru muka, faham lagi? Sunat kita berhenti semayang, pergi ketuk luar dan semayang semula lepas berwuduk. Kenapa? Kerana kalau kita tebang semayang juga, ingat Allah ke ingat ketuk? Nak kecing ketik-ketik, nak berok ketik-ketik, dia terus semayang juga. Faham? Jadi ingat Tuhan ke ingat jambang? Ingat jambang. Sedangkan tujuan suruh semayang, akimi solata li zikri, dirikan semayang supaya hati ingat kepada aku. Allah kata mu ingat jambang. Faham? Lepas tu ulama pandang, kalau rasa sikit, rasa macam nak berok, sunat tahan, teruskan solat, nanti berok. Kalau ketik-ketik mengganggu dah khusyuk, berhenti. Tapi jangan ketuk dalam saf. Faham? Maksud berhenti sini, keluar dari semayang, pergi ketuk luar. Faham? Jangan duduk dalam saf. Tok siap tenang, tak beruk lah. Tiba-tiba. Apa? Kena sutir beruk. Dia lari ketuk luar. Faham? Ambil wuduk masuk mula. Masa mula lalu kosong jangan ketuk. Yang lalu kosong pung pek pung pak kerpung kerpek pok 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 bum. Setiap sah kata nata celaka. Faham? Mampu ke kena support orang. Soalan seterusnya. Adakah putus sah sekiranya anak saya berusia 4 tahun solat di sebelah saya di masjid? Anak umur 4 tahun putus sah ke tak? Tidak putus sah. Kerana kanak-kanak yang memayis tak ada masalah. Kadang-kadang budak 4 tahun, kadang-kadang 5 tahun memayis. Apa makna memayis? Kanak-kanak yang belum balik tapi cerdik tu. Faham lagi? Orang semayang, dia semayang walaupun dia semayang tak betul. Faham? Dia panggil cerdik dah. Kalau tak cerdik ni, dia turun rumah pakai baju saja, luar tak pakai, batu kotak-kotak. Tu tak cerdik itu biasa 3 tahun ke bawah, 4 tahun ke bawah. Faham? Okey. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Cuma gini nak faham orang kalau berang. Kalau mari seketok orang dewasa, kanak-kanak lelaki, perempuan, seketok siapa? Maka susunan yang afdal Nabi tunjuk dalam hadis. Dewasa depan, kanak-kanak laki-laki belakang, perempuan belakang. Tu kalau mari seketok. Kalau kanak-kanak mari dulu, mereka berhak dengan tempat yang mereka duduk, kerana itulah hak mereka. Faham lagi? Orang tua tak boleh hambat. Yang orang tua boleh halau ke belakang. Kanak-kanak belum memayis 4 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah, tak erti ke benda. Dia tak boleh duduk di depan. Dia kena orang tua duduk depan. Walaupun dia mari awal, bila takbir, bila apa benda ni iqamat, dia diletakkan di belakang. Adapun kanak-kanak gini, ni sudah memayis dia panggil. Memayis ni air lokang tak minum air kopi. Ada mayit ni dia ngakak-ngakak jumpa teh ambing, dia ingat ke orang jambu arang, bola mulut puak. Tu tak mayit lagi. Betul tak? Soalan seterusnya, apakah hukum tahlil? Sudah kerja dah. Kalau berang tahlil dah. Ini tahlil tak terima? Tahlil? Sudah dah lah. Hukum tahlil sunat. Okey? Sunat. Apa makna tahlil? Tahlil ni kalau mu tanya ada dua. Satu tahlil dalam bab nikah, satu tahlil dalam bab zikir. Tahlil ni mungkin dalam bab zikir, betul tak? Tahlil zikir ni menyebut la ilaha illallah. Macam mula-mula tadi takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, faham tak? Tasbih subhanallah. Nama tahlil la ilaha illallah. Faham lagi? Jadi la ilaha illallah zikir. Zikir hukum apa? Sunat. Siapa suruh zikir? Allah suruh. Uzkurullaha katsira. Tak, sebutlah Allah banyak-banyak. Okey. Cuma
Hukumnya harus ialah tahlil di mana, situ harus. Adapun kalau soalan apa hukum tahlil, sunat. Kerana tahlil mengucapkan la ilaha illallah, sunat. Tapi kalau kita tanya tahlil, harus. Ni duduk baloh. Tahlil haram lah apa bodohnya ustaz. Tak bodoh. Yang awin ngajar sini kalau berang gitu-gitu, faham? Ngaruk ngabang gitu. Dia haram ni minum arak, zina, judi tu haram, faham? Mendedahkan aurat, tandingan katu catit haram. Aduh, tahlil haram. Lah bodoh tu. Nak jadi ustaz sangat. Muka dah lah utuh bodoh pula. Tahlil Nabi kata afdhalu ma qultu. Oke, terima kasih. Kita telah mengaji bersama kami di channel Santri Kampung TV. Semoga apa yang Ustadz Azhar Idrus sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kedepannya kita menjadi insan-insan atau manusia-manusia yang lebih baik dan lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, barakah umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, punya nasib baik dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.